dia kena tukar sensor ni. Lepas tu insyaAllah aircon dia boleh sejuk balik. Hai T1 Minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu case special tau. Ni kenapa saya kata special? Tengok kereta ni jap. Baru merelik bai. Ini Pro 2 baru, Pro 2 Rahmah, Azia Rahmah. Apa jadi kat kereta dia ni? Abang pakai lebih kurang seminggu tau. Lepas tu aircon dia kurang sejuk. Lepas tu dia pergilah balik kan dekat dia punya service center lah kan. Lepas tu service center check tak dapat kot. Dia kata elok je. Okey, kalau ikut keadaan memang sistem aircon dia elok. Tengok pipe ni sejuk. Okey, pipe ni sejuk. Kemudian dia punya bacaan ni, bacaan high pressure normal, nampak? Okey, tapi tengok bacaan low pressure dia. Okey, bacaan low pressure sepatut bawah dia 40. Tapi apa berlaku sekarang, dia sekejap. Nampak? Dia kat sekejap yang tu. Dia tak bawah, dia sepatut bawah pada 40. Okey, untuk kereta ni saya dah buat testing kat dalam tadi. Untuk kereta dia sebenarnya ni problem. Jangan tanya saya kenapa. Kadang-kadang ini kuasa Tuhan. Dia nak jadi, dia jadi. Jadi abang ni insyaAllah dia kena tukar sensor ni. Lepas tu insyaAllah aircon dia boleh sejuk balik. Cuma itulah kereta dia kereta baru. Saya pun tak mau buat. Saya minta dia pergi service center balik lah. Buat kat sana kot ada warranty. Kita tak nak lah nanti kacau-kacau warranty, betul tak? Jadi hari ni saya check kat dia je. Ni abang ni. Saya pun tak cakap apa kat abang. Saya minta abang doa saya kaya. Kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Pro. Dapati hari ni settle.